aku kira aku. Kalau tuan-tuan mau tahu saya ada bikin kereta bujang lapuk daripada 4 kedai. Tapi ini 3 ekor bikin saya sakit kepala. Kalau macam ni lama-lama saya masuk Tanjung Remutan. Mana ada 3 ekor? Tuan. Tuan. Kamu dah hafal dialog? Sudah. Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh, Tuan. Wah, Apa tinggi ni orang? take one, Tuan. action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Syaitan Amin Rashid. Kan, bukan setan. Sultan. Apa cerita? Take two, Maaf, Tuan Director. action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Amin Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku, adakah perkabaran baik pada hari ini? Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan kandang harimau-nya. Kan, buka kandang harimau. Sekali limau ngap kepala kau hilang. Kau nak mampus? Buka ladang limaunya. Bodoh, bahaloi. Take two, Bahalul. action. Harimau. Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan ladang limau-nya. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Ya, sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur lagi. Selepas subuh lah kau pergi, bodoh. Take three, Orang punya pasal ni. action. Tengok pendek pada barang. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Baik, Tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi, ya? Ampun tuanku. Apa dah pendek pun nak langgai. Wahai Datuk Ahli Menunjung Marang Kerabu Kepolisian Marskeper. Tuan. Semalam, beta telah bermimpi setopok tai lembu telah jatuh kelepap terkena muka beta. Apa itu? Ai menurut di dalam amalan pati, tuanku akan ditimpa pokok rambutan. Rambutan. Pokok penimpa bahaya. Tidak. Sebenarnya, tai lembu itu tidak betul muka beta. Hanya sipi-sipi kena kepala dia. Apa itu? Sipir. Kalau sipi itu menurut kepalanya akan menimpa demam malaria tapioka. Sipi pun tidak sipi. Sebenarnya beta ketis kelepap terjatuh di muka Tuan Direktur Ahmad Nisfu. Ai si muka amat ni sepuluh yang nak mampu. Kenapa pada aku? Aku dah nak kena menazam ini gambar dah. Almarhum di pensan dah. Almarhum tolong dah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Persembahan ni belum tamat lagi. Ini kita nak bawa Tuan Direktur entah hidup. Apa lagi? Mana dah tolong dia dah. Angkat dah. Aku nak nasib sudah. Nak ucapkan terima kasih kepada Arwah dan Raja Production. Apa yang saya boleh katakan,